Dadah ni dia ancaman dia berbeza daripada dulu. Dulu kita ada program Belia Benci Dadah. Tetapi ancaman dia hari ini datang melalui pelbagai jenis dadah yang berbeza daripada dulu. Kalau dulu mungkin lebih kepada heroin dan sebagainya, sekarang lebih kepada synthetic drug, designer drug yang boleh dimakan melalui pil dengan mudah. Kita bawa satu message, the more you use, the less you live. Iaitu kesan kepada dadah bukan hanya pada kesihatan kita, tetapi kesannya lebih daripada itu, mungkin boleh mengundang kematian dan sebagainya. Jadi amat penting bagi kita untuk memberi message kepada belia bahawa mereka masih lagi boleh menikmati hiburan tanpa dadah. Mereka masih lagi boleh enjoy muzik dan juga persembahan tanpa terlibat dalam gejala dadah. Kita akan bawa program ini ke setiap negeri insya-Allah selepas ni. Sebab yang penting kita bawa message drug free youth ni kepada seluruh pelosok tanah air. Jadi kita akan mula di Kuala Lumpur dulu. Lepas tu kita tengok dari segi keberkesanan ni macam mana dan sejauh mana message ini lekat di kalangan hati rakyat, terutamanya belia.